أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 251. Cerita ayat ni masih lagi berputar kisah Bani Israel dengan puak-puak Amalek yang dipimpin oleh Jalut dan juga Talut tu bagi orang yang beriman, Jalut ni bagi orang yang tidak beriman. Jadi kita baca mari pada pagi kemarin, apabila lah tentera Talut yang orang beriman ni musuh perang berlawan dengan puak-puak Jalut dengan kekuatan, dengan dengan bala tentera yang banyak hebat yang nampak puak Jalut ni. Orang yang beriman ni berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita baca kemarin, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, memberilah kesabaran kepada kami dan kurniakanlah kami ini tetap berani sungguh tak lari, dan kami ini benar atas orang-orang yang kafir nak berlawan. Dan kita pun bicara dah pada pagi kemarin, siapa kata bila berlawan ni tak berlawan lagi, baru nak ajak berlawan seorang-seorang. Jalut ni duk panggil siapa daripada puak Talut ni nak lawan puak aku tu bik seorang-seorang. Panggil mari, tak ada siapa tu bik. Kebetulan seorang yang nama Daud, iaitu Nabi Daud ni lah, anak cucu pada Lawi. Lawi ni anak pada Ishak. Ishak tu anak pada Ibrahim. Jadi Nabi Daud ni dia ni bukan tentera asal dah. Cuma pergi nak ziarah adik-beradik dia jadi tentera, bawa makan ni, bawa pergi. Bila pergi sampai di tempat nak musuh tu, setelah kata lalunya sungai Urdun tadi, tengok Jalut ni duk panggil orang mukmin siapa nak lawan. Tak ada siapa lawan, dia berasa malu, rasa nak murih. Orang-orang yang tak beriman ni duk cabar orang beriman, dan orang beriman tak ada siapa nak berani lawan kerana Jalut ni besar. Lalu tu dengan hati yang tekak, hati yang lawan, Nabi Daud ataupun Daud tadi sanggup nak lawan. Sehinggalah adik-beradik kata dia mungkin gila nak lawan kan, mungkin itu berheluh ya nak kena lawan dengan Jalut tak padah. Tapi dia nak lawan juga kerana dia ni yakin bahawa orang yang paling besar dan paling hebat, orang yang nak tolong dia ni di belakang iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia lawan. Setelah kata nak lawan semua ni, Raja Talut pun builah topi dan juga baju perang, baju hak sekat tapi jadi kena panah. Tapi oleh kerana Daud ni halau, tak boleh nak
nak pakai benda tu berat. Daud cabut. Lepas dia kata aku tak perlu benda ni, tapi aku nak royak kepada Talut. Aku nak minta lawan dengan Jalut ni. Aku nak minta tubih. Panggil bahasa Arab sebagai miklak. Nak tubih, nak buah, nak batu dalam itu nak tubih. Itulah cerita dia situ. Jadi Nabi Daud ni dengan hati yang tekak, yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tubuh halus nak lawan sama seorang. Guna tubih tu kena molek atas Jalut. Kena atas Jalut molek, gebah tung Jalut mati situ. Benar selalu lalu tu. Tuhan ceritalah dalam ayat yang kita akan baca ni. Fahazamuhum biidznillah. Tuhan cerita mari kepada kita. Maka tentera Talut tadi dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qatala Daud Jalut, dan telah Nabi Daud alaihissalam telah bunuh Jalut. Ni benar orang berilmu. Mana tengok sini tak ada kena bertepuk dak tua mati ke. Hak lain itu lari cerah parah selalu. Daud ni Tuhan kata dia bunuh Jalut. Selepas pada tu wa atahul mulka wal hikmah, dan Allah beri kepada dia sebagai raja. Lepas pada tu Daud ni boleh jadi raja. Kerana Jalut janji dah dulu siapa yang boleh lawan dengan Jalut ni, aku nak beri dia ni menikah dengan anakku, lepas tu nak beri jadi raja. Jadi boleh jadi raja sungguh. Tu hari ke dia jadi raja, dan banyaklah hikmat yang dia boleh ni, yang dia boleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'allamahu mimma yasha, dan juga dia ni mengajar kepadanya apa yang dikehendaki. Boleh tahu belaka. Daud ni cara nak merintah cara tu habis belaka kepada dia. Walaula nafa'ullahin nas, dan dia kata seandainya Allah tidak menolak maknanya keganasan manusia, ba'dahum bi ba'din, tengah akan setengah yang lain. Mana kalau Tuhan ni tak bangkit orang yang nak lawan kubur ke yang puak lagi dak buat tu, la fasadatil ard, nasaya rusaklah bumi ini. Bumi Allah ni akan rusak, tapi oleh kerana ada orang-orang ni lawan. Sebab tu kita ni orang Islam dihajar walaupun kita nampak lemah. Kemungkaran yang ada kita wajib tegah. Ni ajaran Islam, ajaran Nabi, wajib tegah. Dan wajib tegah walau bagaimana kita tengok kita lemah. Lebih-lebih lagi di hari ni, dan nak memilih ni banyak rasuah duit itu gini, kita kena tegah. Tegah bahawa rasuah ni adalah satu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terlibat, orang buri, orang ambil, terlibat kemurkaan Allah. Kalau kita nak jadi kita ni berkat dalam hidup, jaya dalam hidup, kena jauh daripada rasuah kecil, rasuah besar pun kena jauh. Tu kita kena tegah. Tapi kalau tak berani dalam hati pun tak apa dah. Royak dalam hati, aku tak setuju buat lagu ni. Tu tak apa dah. Kerana yang ni adalah lumrah yang Allah beri kepada manusia atas muka bumi ni. Kalau manusia ni tak ada tegar mari di antara satu dengan lain, la fasadatil ard, nascaya rusaklah dunia ni. Walakin Allah du fadlin 'alal 'alamin, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kurnia yang dicurahkan ke atas mereka sekalian alam. Tuhan ni nak kita ni duk selamat,
walaupun ada kemukaran yang berlaku, nampak hebat, nampak kuat, tapi tetap di sana ada orang yang sanggup nak tegur, orang yang sanggup nak lawan kemukaran itu. Seheranya dalam tegur menegur tu ada berlaku peperangan, ada berlaku pemusuhan. Mudah-mudahan apa yang berlaku ni apa yang berlaku daripada bergaduh sesama sendiri, kita minta jauh daripada kita semua. Dan kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Muhammad ni sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.